Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi sama-sama kita berjumpa di suara kita setelah 2 bulan kot saya rasa kot. Betul tak? Bulan sebelum puasa nak datang. Puasa je tak ada kan. Oh, waktu bulan lepas. Syawal tak ada kan. Ramadan Syawal. Bulan tu awal 3 bulan lah kita tak lupa. Betul tak? Dah bulan 3? 1 bulan 3. Oh, bulan 3 bulan 4. Oh, baru 2 bulan lah. 1 bulan 3 kan? Puasa? Sebelum puasa kan? Oh, kita cover bulan, macam mana boleh hujung bulan ke? Ganti buat saja. Oh ya. Sekarang asal dah baru lagi, nanti 2 bulan tu lah tu. Syawal, Ramadan lah. Oh ya, anak datang tu dah pasang kemah kat tu. Betul. Memang dekat nak Ramadan. Okey, baik. Di mana kita pada kuliah yang lalu kita dah masuk babul miyah, bab air. Mana ada buku lagi tu sudah, handphone tengah ambil video. Dan kita telah bincangkan hak paling basic saya lah dalam bab tu, babul miyah. The chapter of water, itulah aqsamul miyah. The category of water. Jenis-jenis air lah ataupun kategori air lah. Di mana ada 3 lah yang paling basic. Pertama disebut sebagai al-ma' at-tahur, air yang tahur. Yang kedua al-ma' at-tahir. Yang ketiga al-ma'un najis. Dan boleh juga kita kata al-ma' al-mutanajis. Dan boleh juga kedua-dua. Al-ma' at-tahur ialah air yang suci menyucikan. Tahir fi nafsihi, mutahhir fi ghairihi aw li ghairihi. Mana air itu sendiri suci dan dia boleh digunakan untuk bersuci lah. Itulah maksud suci menyucikan. Mungkin tak boleh minum atau guna untuk hal-hal yang lain, tapi untuk bersuci boleh. Merujuk kepada wuduk dan mandi wajib lah. Bersuci ni wuduk dan mandi wajib lah. Ataupun dan ia adalah air yang kita sentiasa kenal lah dengan nama al-ma'ul mutlaq. Air mutlaq lah. Absolute water, air mutlaq. Dan sifat air ni ialah air yang asal lah. Di mana tiada warna, tiada bau dan tiada rasa. Kalau ada sekalipun memang asal lagu tu. Asal lagu tu. Ada juga air macam ada warna kuning aja. Tak? Air telaga kat kampung setengah-setengah tu kuning. Kalau belah-belah bukit kan, dia macam merah-merah sikit. Dah tanah merah, air jadi merah. Tu tak apa. Begitu juga dengan bau. Ada setengah air bau tu. Air sungai. Bukan bau kotoran ataupun najis. Memang bau air tu. Tidak. Dan begitu juga dengan rasa. Kadang-kadang air ada rasa-rasa tertentu. Minum-minum rasa masin. Air laut. Tak apa. Pasal dia memang air macam tu. Ataupun rasa payau aja. Pahit semacam aja. Tak apa. Dia masih terkategori dalam air yang tidak ada warna, bau atau rasa. Kalau ada sekalipun memang air itu sifat begitu. Maka it is okay at all. Tak ada masalah sama sekali. Dia air lagu ni okey lah, tak ada masalah. Kalau dalam buku-buku klasik, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, biasa disebut 7 lah. Umpama disebut dalam mata Abi Suja', mata hak tersuruh sekali lah dalam mazhab Syafi'i.
Al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir sab'atu miyah. Air yang boleh bersuci ada 7 dia kata. Dia pun sebutlah satu-satu. Ya, ma'us sama, air langit, air hujan. Ma'ul bahar, air laut. Ma'ul nahar, air sungai. Ma'ul bir, air telaga. Ya. Ma'ul ain, air mata air. Ma'ul salj, air salji. Ma'ul barak, air embun. Pasal yang mata ada 7 tu je. Ya. Ya. Dan ni ada macam-macam lah ya. Air kau pun kata boleh. Kalau dia air betul-betul daripada pertukaran udara ke apa, okey ya, tak ada masalah. Tapi jangan tak ada air kau pula buat wuduk. Menyusah pula lah. Tapi hukumnya begitu ya. Tak ada masalah sama sekali. Jadi air lah. Memang betul-betul air ya. Air yang keluar daripada batu batan, air yang keluar daripada celah-celah pokok. Jadi air macam air biasa. Okey je. Ada pokok tu keluar air aja dah. Oh, bakar lagi habis. Ambil air kat pokok tu. Mujarab katanya. Letak air beracun ke apa. Ada bakteria ke apa gitu-gitu je tak. Kat Kelantan sebelum ni memang keluar air. Tapi bukan kat Kelantan. Keluar atas. Jatuh. Betul tak? Daripada daun-daun. Orang pergi tak ada habis. Ambil, buat ubat kadang jadi. Ini tak daripada atas. Jadi orang pergi cek tengok, saintis lah. Rupanya daripada ulat air tu. Ulat macam mana dengan daun jadi ada tentang kat itu. Anak tak ingat cerita. Pantai jumpa air pelik-pelik sikit. Ubat lah dia jadi je lah. Orang lah, kita. Ya, jangan. Kena pastikan dulu. Gas dulu. Apa-apa. Ni lah pupuk air yang ada bakteria atau ada virus, dia orang tahu kan. Jadi ayat pertama tak ada isu kan. Ada asal daripada ayat ni saya dah baca. Surah Al-Furqan ayat 48. Allah Ta'ala kata, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit itu air yang tahura. Tahur anak sebut tadi lah. Istilah dia tahur, mana air yang suci menyucikan. Mak tahur. Dia sebenarnya istilah yang paling rekal yang digunakan oleh para ulama ialah ma nazala minas sama naba'a minal ardh. Air yang turun daripada bumi, air yang turun daripada langit, air yang keluar daripada bumi. Dia paling simple sekali lah. Buruk lah ikan buruk. Hak turun ke atas, hak turun ke bawah. Mana hak ada di bumi lah. Air hak turun daripada atas, air hak ada di bumi. Hadis Nabi banyak lah. Ya. Katanya hadis dia daripada Abi Hurairah dan Sunan Abi Daud dan selainnya, kata Nabi, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Air ini asal-asal dia suci, tahur, dan dia tidak boleh dinajiskan oleh apa-apa sahaja. Illa ma ghalaba ala launihi au ta'mihi au rihi. Melainkan kalau ada sesuatu yang merubah warnanya, baunya atau rasanya, baru dia tak jadi air mutlak. Yang kedua, air tahir. Tahir ini suci tapi tidak menyucikan. Maksudnya tak boleh guna untuk wuduk dan mandi wajib lah. Boleh buat benda-benda lain. Ya. Of course lah kalau dia bersih atau seumpamanya. Ya. Itulah selain daripada air mutlak lah, dan selain daripada air najis lah. Mazhab Syafi'i dia kata ada 3 lah. Pertama, al-ma' khalatahu tahir. Air yang mutlak asalnya bercampur benda yang suci lah. Air asalnya tahur, mutlak, awak campur dengan benda-benda suci ada. Sama ada benda yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Yang kedua ialah ma' khalatahu a'yan. Air yang bercampur dengan tadi lebih kepada air jugalah, benda suci. Tapi air ni bercampur dengan bukan air, tapi dia masih benda suci. Ya. Ataupun al-ma'i'an, air yang lain selain daripada air mutlak lah yang boleh digunakan. Air buah. Kita buat jus kan, itu dipanggil air juga. Ya. Tapi sebagian ulama kata dia kata bukan air. Ya.
Kalau macam Hanafi dia kata itu bukan air. Air ni mutlak saja. Selain daripada air mutlak, dia tidak dinamakan air. Dia dinamakan dengan nama dia lah. Pasal orang Arab ni, air lagu tu tak panggil air. Dia ada nama dia sendiri. Kalau air rendaman tamar ataupun zabib, apa nama tu? Zabib apa? Anggur lah. Dia panggil nabis. Ya. Kalau air daripada buah-buahan yang diperah, kalau tadi air buah-buah dalih, itu nabis dia bagi. Kalau ni air daripada benda tu, perahan buah-buahan lah, jus lah kita kata. Orang Arab panggil asir. Dia tak panggil air, dia ada nama dia tertentu. Dia tu cair, tapi dia bukan air. Air ni kalau Hanafi mutlak aja. Kalau selain daripada air yang tidak mutlak, dia tak panggil air lah. Ya. Terutama air yang diminum, air yang jenis-jenis lagi. Okey, jadi tahir itulah ya. Satu lagi dia panggil air mustamal. Jadi ada 3 lah. Air yang bercampur benda suci, sama ada cecair atau air. Yang kedua, air yang ada nama-nama tertentu, dia panggil ma'iat, cecair lah. Yang ketiga, air mustakmal. 3 ni dia kata bukan air mutlak, air tahir. Jadi tahir ni maksudnya dia suci, tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Mungkin boleh gunalah untuk benda lain, tapi nak bersuci tak boleh lah. Itulah benda tu. Ya. Ada yang ketiga, air najis ya. Air najis ya. Apa beza air najis dengan air mutanajis? Ni istilah Arab je. Ya. Air najis, air itu memang najis lah. Benda tu memang najis. Dia panggil sifat dia tu sifat najis lah. Seperti al-baul, kencing. Kencing mana najis. Dia cecair dan dia najis. Itu dia panggil air najis. Ataupun boleh kita kata al-ma'un najis. Air yang najis boleh juga. Ya. Al-ghaib, tahib, berak lah. Ya. Berak kerah, dia najis juga, tapi dia bukan kategori air, pasal dia tak ada air. Ini berak cair ni. Itu dia panggil al-ma'un najis, air najis. Pasal sifat dia najis. Dan tak boleh buat apa-apa lah. Ya. Yang ketiga, satu lagi dia panggil al-ma' al-mutanajis ataupun al-mutanajis. Benda yang asal dia suci tapi dimasuki najis atau dimasuki air najis. Ya, maka dia jadi air najis ataupun najis lah. Atau disebut dalam istilah Arabnya mutanajis. Mutanajis ni masuk bernajis. Mana benda asalnya suci kemudian terkena najis. Ya. Dia panggil asyai' awil ma' asabathu najasah. Benda ataupun air lah termasuk juga. Dia suci, kemudian dia kena najis. Dia panggil mutanajis. Ya. Kalau baju, saubun mutanajis. Baju yang terkena najis. Baju bernajis. Kalau air, al-ma'ul mutanajis. Air yang bernajis, air yang terkena najis. Itu beza dia. Alhamdulillah dua-dua ni out of service lah. Tak ada pakai lah. Kalau betul-betul najis, sifat dia tu al-bau, al-ghaid, ataupun yang dimasuki najis lah. Ya. Jadi dua-dua ni dia tak boleh lah. Ya. Melainkan kalau dia tak merubah air itulah. Tak merubah air itu. Kalau air banyak, dia okey lah. Ya. Seperti air laut, air sungai, ataupun kita kata air lebih dua kali lah. Di mana kalau air itu banyak, sepakat para ulama dia suci lah dan menyucikan. Dia isu dia kalau air itu sikit. Di mana majoriti kata air sikit pun kalau tidak merubah okey. Maliki baik, Hambali baik, Hanafi baik. Mazhab Syafi'i ketak sikit lebat tu. Kalau tak cukup dua kali dah. Walaupun dia masuki najis yang sedikit, yang tak ada kesan apa-apa pun. Tak cukup dua kali. Ya. Maka dia kata tanajjas al-ma' bizalik. Air telah menjadi najis dengan ayat itu. Maka tak boleh lah. Ya. Mereka kalau sikit-sikit sangatlah. Masuk tak. Air satu baldi tak ikut dua kali kan. Masuk taik cicok seketul. Itu ma'fu'an, dimaafkan. Tidak najis lah. Ya. Dia tidak berubah dan dia terlalu sedikit lah. Ataupun dimasuki bangkai haiwan yang tidak ada darah yang mengalir. Ya.
al-hayawan alladhi laisa lahu damun sa'id. Tak ada darah. Kalau kita kelak kepala dia kok, jijuk dia kok, dia ada darah. Tapi laisa lahu damun sa'id. Darah dia tidak mengalir lah. Haiwan kecil-kecil lah. Ya. Maka dia tidak mengapa. Dia bangkai lah. Bangkai ni najis. Tapi dia masuk dalam tu. Ya. Maka tidak ada masalah sama sekali. Ya. Of course lah, kalau haiwan tu tak ada darah. Macam semut. Semut tak ada masalah. Dia tak ada darah. Ya. Dan kalau dia mati pun dia bukan bangkai. Oh, tengok-tengok semayang. Semut mati atas bahu kita. Oh, kotor semua semayang. Dia bukan bangkai. Ya. Dia kecil sangat. Dia tak ada darah pun. Nyamuk. Ya. Nyamuk kalau tak ada darah, no doubt lah. Tapi kalau ada darah sekalipun, dia ma'fu anhu. Kalau tak ada darah, dia bukan bangkai. Ada khilaf lah. Ada juga orang kata bangkai. Oh, kutu atas kepala. Tak sah mayang dia kata. Pasal bangkai. Ada yang kata begitu. Tu ada seorang ustaz kat Kelantan tu, dia kata kalau kutu atas kepala mati, dia kata tak sah mayang. Betul tu. Dia kata salah. Oh, nanya dia. Betul. Ya. Satu pendapat lah. Tapi yang pendapat yang majoriti, yang standard hatta dalam mazhab Syafi'i, dia dimaafkan lah. Pasal dia panggil dia panggil masyaqqatu taharruz anhu. Benda susah nak jaga. Okey, tiap kali nak semayang kena keluarkan kutu, tiap kali semayang kena keluarkan kutu. Nyanyi lah. Asal keluarkan kutu je nak semayang. Siap kau itu. Tahu lah dia ada kutu je tak? Boleh dimaafkan. Lagi pula status dia tu najis atau tidak, bangkai atau tidak tu ulama khilaf. Melainkan kalau banyak sangat lah. Oh, siapa satu ekor kutu atas kepala. Logik lah. Tapi kalau banyak sangat, maka. Tapi kalau sikit-sikit dia maafkan tu, dia dimaafkan. Bukan kata ada khilaf ni. Haiwan-haiwan macam ni, kutu, nyamuk, semut. Kalau betul-betul najis pun, kalau sikit dia maafkan. Kutrah terminal baul. Setitik dua darah. Allah, darah jawab je pun. Ya, darah nyamuk je pun. Dimaafkan. Rasyasul baul, kutrah tank. Percikan-percikan kencing yang tak nampak pun. Rasa-rasa macam ada gitu je. Ya. Dan begitu kok setitik dua daripada darah. Daripada air kencing, dimaafkan. Ada masalah yang tuan. Dia nak buat kajian kat bawah. Bila kita flush dalam tandas tu, sebenarnya dia bertebaran daripada najis. Oh, nanya entah kalau guna pakai lampik macam tu. Dia flush, lepas tu dia tengok balik result dia. Oh, rupanya kat dinding, kat siling, habis bertumpuk-tumpuk kesan daripada flushing najis kita tu. Dia nak suruh kita bila flush tu, tutuplah mangkuk najis tu. Supaya tidak ada percikan-percikan. Rupanya kalau kita flush, air terpucik sampai kali siling tu. Sebab air ni dia ada zarah-zarah yang dibawa oleh udara. Oh, letih macam tu tuan. Tuan keluar tandas, kena tukar kain baju. Jangan pakai buat semayang. Ya. Nyanyi tak perlu. Cuma kalau kita masa pelas tu kita elak lah dekat dengan dia, jauh sikit. Sebab biasa kalau air kuat sangat dia akan terpucik lah. Dan kalau kita nampak tak boleh lah. Kalau tak nampak tak apa. Dia kalau kita yakin kena dah banyak, maka kena basuh lah. Sekurang-kurang dengan merenji-renji air lah. Yang kedua kita 50-50 lah. Mencik kedok. Waktu disunahkan kita renji lah. Tak wajib lah. Disunahkan saja. Tapi kalau yakin tak kena. Tak kena tu secara normal lah. Bukan cara Mak Saleh tadi. Udara wadah air lah. Maka yang itu tak perlu basuh dan tak perlu renji. Malah tidak disunahkan. Kalau kita buat juga dia jadi tekan tu. Jadi kena tengoklah pakai macam tu. Ada kuliah tiga ni je lah. Tahur, tahir, najis. Tahur, tahir, najis. Tahur, tahir, najis. Balik lagi. Apa? Tahur, tahir, najis. Saya buat batu, tukar habis. Okey, hari ni kita nak pergi slot yang kedua. Air ni 2 bulan cukup lah. Itulah isu-isu dibahaskan dalam Babul Miyah lah. Apa air ni? Ada banyak sebenarnya. Jangan ada 2 atau 3 belah pun. Tapi saya ambil 5 yang very important one. Pertama ialah al-ma'ul musta'mal. Air musta'mal.
Maksudnya air yang telah kita gunakan fi fardhi tahar, daripada bersuci yang wajib, seperti wudu, seperti mandi wajib. Wudu tu wudu hak kita nak sembahyang tu lah. Kalau kita ada wudu, kemudian kita wudu kembali, maka air itu tidak mustahmat. Ya. Hak ni memang kita guna untuk first wudu. Macam kalau kita basuh muka, hak basuhan pertama tu, basuhan kedua itu tidak mustahmat. Bukan semua wudu. Ya. Dan juga air yang digunakan untuk mandi wajib, seperti mandi junub, mandi haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Adapun kalau mandi sunat Jumaat, tak ada orang pun mandi, tak ada. Wudu, tak ada hari wudu, tak ada. Tapi ada juga di Kelantan juga, dia suruh tak ada hari wudu bagi anak minum. Sian anak tu sakit, anak tu ada. Konon-konon mujarab untuk anak-anak yang nakal. Ya. Tak ada awak kerja begitu kan. Waktu ada hati-hati bin Abi Thalib, dia wudu, kemudian lebihan wudu dia mandi tu, dia minum tu. Dia bukan tak ada wudu dia. Ingat Ali tu gila macam awak. Dia bukan tak ada wudu dia. Air dalam satu bekas, sebagainya dia buat wudu, sebagainya dia buat kegunaan lain lah. Dan minum bahkan. Disebutlah hadis Abi Daud tu. Kana yashrabu min fadli ma'i wudu'i. Dia minum daripada lebihan wudunya. Bukan dia tak ada air wudu dia dalam bekas tu. Sebahagian dia buat wudu, sebahagian dia minum. Habis itu nak buang air. Dia gunalah untuk penggunaan air. Very logik kan? Tak ada apa-apa isu. Tapi sebagai ulama kata tabarrukan bihi, dia ambil berkat lah daripada wudu itu. Tapi bukan tak ada air wudu. Yang tak ada air wudu ni air Nabi je. Nabi je orang buat begitu. Ya. Kana Nabi idza tawadda'a iktatala an-nas ala wudu'i. Anak katalah hadis Bukhari, Nabi bila berwudu, manusia akan berebut-rebut untuk mendapatkan air wudu beliau. Itu betul. Air yang Nabi ambil tu, air nitik tu bakal ambil. Bukan dia olok-olok berlaku. Itu betul lah. Tapi sahabat orang tak buat gitu Kalau sahabat tidak diperlakukan begitu, orang lain tak payah kukuh saya mana tahu asal bagus ni, wali besar ni, tak ada air. Tak payah. Kalau tak ada air wudu, saya senyapak lah. Sepak lah. Nak anak ayah aku, ambil kaki aku. Tak payahlah awak kerja merepek dia juga. Ya? Pasal tak ada apa-apa kelebihan lah. Tak ada apa-apa ya. Tapi kita tak nafi lah sebagai ulama, dia memberikan rukhsah untuk kita guna air wudu untuk sebab-sebab tertentu. Okey je, bagi saya tak ada masalah sama sekali. Pasal ada penyakit-penyakit tertentu macam ain, Nabi suruh sahabat tu mandi, kemudian air tu digunakan untuk mengobati penyakit itu. Jadi okey je. Selagi mana awak tak ada air wudu orang apa tak apa. Nak tak ada air wudu sendiri, nak tabarruk saya tak ada masalah sama sekali sebab tu. Dia jangan jadikan satu ajaran dan normalisasi lah seolah macam ni berkat betul, tak ada. Dia kena faham juga. Dia berlebihan tak boleh juga. Menolak konsep berkat pun tak boleh juga. Kita in the middle ones lah. Ya. Dia kena faham bab tu ya. Kat Indonesia tuan, kalau jenis tutup orang kata besar lah kan. Tujuh saya tak nampak Indonesia tak ada lagi, luar negara dah ada. Tapi setakat cium kaki tu biasa. Ada beratur, cium kaki. Perempuan yang muda-mudi pula tu, Allah. Tu biasa. Mak awak pun awak tak cium kaki lagu tu. Saya pun tak cium kaki tuan. Kalau salam kan, Allah. Salam sudah lah. Nabi pun tak buat begitu. Ada orang salam dengan Nabi, sahabat Nabi kan? Cium tangan Nabi. 10 kali cium tangan Nabi. Depan, belakang, tepi dia. Tak ada. Nabi pun tak buat gitu. Orang salam aja. Tak ada. Orang cium kaki Nabi 2 kes saja. Kalau ikut hadis-hadis yang ada. Ya. Itu pun delegasi yang datang. Dia excited to see the prophet. Dia tu cium kaki Nabi. Nabi tak halang lah pasal orang very excited kan baru sampai. Tapi kalau sahabat-sahabat yang biasa tak ada orang yang tu. Sahabat nak cium kaki, cium tangan pun tak ada. Nabi ada riwayat sahabat cium tangan Nabi. Saya kata nak, tidak ada.
Tapi sahabat cium tangan sesama mereka adalah, tapi tidak banyak. Ya. Macam Ibn Abbas dan Ibn Umar. Ibn Abbas dia turun muntah, Ibn Umar pegang kaki dia. Dia kata hakadha nasna'u bi ahli baiti Rasulullah. Inilah yang kita buat pada ahli keluarga Nabi. Ibn Abbas kan sepupu Nabi. Lepas tu Ibn Abbas cium tangan Ibn Umar. Dia kata hadha ma nasna' bi ashab Rasulullah. Ini kita buat kepada sahabat Nabi. Dia saling menghormati lah mereka. Tapi setakat tu je. Ada kita macam ni suka pula orang cium tangan kita gitu kan. Kalau saya tak bagi, tak payahlah. Orang dia suka, dia perlakukan begitu. Saya tak adalah kata haram, tapi bagi saya unnecessary at all, tak perlu. Jadi kita ni tak perlu, orang tu pula, alah, janganlah benarkan buat-buat benda macam jangan. Saya suka tuan-tuan sebagai tutup Arab di tanah Arab kan, yang share-share tu kan. Bukan kata orang cium tangan lebih-lebih macam tu. Kadang-kadang orang berdiri untuk dia pun dia marah. Allah nak berdiri je pun. Nah, itu pendekatan dia. Dia approach dia tak suka orang hormat. Biarlah. Baik. Jadi yang nak faham tu, lebihan wuduk tu bagaimana? Ada lebihan wuduk daripada bekas-bekas lebihan yang kita wuduk tu, which is patutlah dilakukan oleh para sahabat Nabi, adalah adik-adik ada. Hatta dalam sebahagian buku Syafi'i lah, tapi tidak semua. Macam buku mazhab Syafi'i yang top lah. Fathul Mu'in. Saya sekolah agama, saya dah baca buku tu. Fathul Mu'in tu. Saya beli RM70 kulit gerah. Kalau pink, tak tahulah saya buang ke mana. Sebelum ni ada lagi, pindah-pindah banyak kali. Tu atau buku saya baca. Dia matan sebelah kiri, syarah sebelah kanan. Tu cetakan Indonesia lah. Saya tak tahulah Malaysia ada cetakan tidak sampai ke hari ni. Tapi yang saya beli 20 years ago ialah itulah buku ni apa nama yang Indonesia menceritakan kuningan, which is buku yang saya paling minat sekali, buku mazhab Syafi'i yang ringkas, express, tapi yang the most standard one lah. Orang tanah Melayu ni kalau sebut Fathul Mu'in top lah tuan lah. Tapi dia buku cetakan Jawi lama lah, buku cetakan Jawi lama ya. Which is dalam buku tu bersebut yustahabbu digalakkan syurbi fadlil wudu, meminum lebihan wudu. Jangan faham lebihan wudu situ air wudu, tak ada. Tak ada yang ulama suruh tak ada air wudu minum, tak ada. Lebihan wudu tu maksudnya kita ambil air satu bekas, separuh kita buat wudu, separuh kita buat kegunaan yang lain, termasuk diminum juga kalau air itu bersih lah. Jangan tak ada air pahit pula, separuh buat wudu, separuh buat minum. Air pahit tu ada bakteria, ataupun air kolah mana tahu. Ada sebagai perawat rawatan Islam lah. Saya tak suka guna istilah rawatan Islam ni, pasal rawatan ni tak ada Islam, tak ada kafir. Rawatan ni SLS dia menggunakan peralatan, bahan, bahkan cara yang tidak bercanggah dengan syarak. Dia ada rawatan dibenarkan dan kita boleh kata Islamic medication. Macam ilmu lah. Mana ada ilmu Islam, ilmu bukan Islam? Saya personally pun tak suka Islamic study, pengajian Islam. Habis tu pengajian lain tu bukan Islam ke? Ya, bagus. Saya tak guna pengajian Islam. Satu-satu mestilah setahu saya dulu lah. Sekarang saya tak kasih, bukan ada istilah yang guna apa. Kita guna Islamic review knowledge, ilmu wahyu. Ya. Macam Imam Ghazali, dia tak bagi ilmu Islam, ilmu non-Islam, tak ada. Dia bagi ilmu syarak, ilmu akal. Ilmu syarak, ilmu yang based on revelation, bahasa pada wahyu. Ilmu akal, ilmu yang tidak based on revelation. Dia based on human wisdom, kebijaksanaan manusia. Kalau tadi awak kena rujuk nas lah. Ilmu fiqh, ilmu yang syarak lah. Ilmu akal ni tak payah rujuk nas. Jadi jangan bercakap. Nak buat kaedah dalam matematik, awak buatlah macam mana pun. Tunggang terbalik, naik atas tu ujung bawah, buatlah. Tak ada masalah. Nak buat kaedah dalam sains, buatlah. Tak perlu belajar Quran, tak perlu belajar hadis. Pasal ilmu akal. Itu nak buat. Sama lah konteks ni pun, perubatan. Mana ada Islamik, mana ada non-Islamik. No, medication is medication. As long as dia tak contradict the principle of Islam, it's okay. Dan kita boleh sebut, this is Islamic medication. This is, walaupun tak perlu sebut begitu. Tapi kita boleh katakan lah. Ya.
Cuma mungkinlah dari sudut urufnya bila sebut rawatan Islam ni rawatan yang berasal pada jampi, bacaan, doa macam tu. Ya. Apa? Okey, rawatan Islam tadi kan. Siapa sebut rawatan Islam ni? Komen lah. Oh, kejap je popel dulu mana ya. Saya tak tahu sebut rawatan Islam tadi kan, tak kait relate macam mana. Apa sebut rawatan Islam tadi? Saya cerita pasal apa? Alamak. Dah puan tu. Setengah rawatan Islam ni, dia suruh ambil air-air di kolam-kolam masjid untuk buat bubak. Which is, tak ada masalah sama sekali. Ya. Cuma sebaik-baiknya, menurut sebagai ustaz lah, kalau nak ambil, minta lah izin. Dengan apa nama, kalau masjid, nazir masjid lah, ataupun siapa saja, kalau suruh, kita minta izin lah dulu, anak setuju lah. Pasal kita nak bawa balik untuk guna peribadi. Kita bukan buat untuk situ. Air itu pula, air untuk orang ramai. Betul tak? Itu lebih baik lah. Tapi saya tak kata lah kalau kita diambil, tak minta izin itu haram. Tak pasti lah, kena semak balik. Tengok fatwa macam ni. Ala kulli hal dia suami, which is digunakan untuk perubatan sakit-sakit tertentu. Di mana pendapat berbeza, saya okey je. Tak ada masalah sama sekali ya. Cuma jangan dibuat minum lah. Oh, kalau ada juga rawatan Islam suruh minum, bagi saya nonsense. Pasal air kolam ni memang air yang suci, mensucikan in term of untuk kita bersuci itulah, wuduk atau mana wajib. Tapi nak buat minum, benda lain. Kena tengok air tu bebas bakteria ataupun bahan-bahan asing yang terlarang atau tidak. Kalau bebas. Tapi kalau biasa-biasa, konon-konon dia kata air berkah ni, dengar air ni, dengar azan lah orang buat ambil wudu lah. Bebas virus ataupun bakteria. Jangan begitu, jangan orang begitu. Ya? Kalau suruh minum, bagi saya mengagut lah. Anda tak perlu diikuti lah. Tapi kalau untuk yang lain, dia lihat tak ada masalah sekali ya. Saya sebelum ni ingat last 2 years saya ada minta dalil lah dengan seorang perawat Islam, mengamuk dia. Yalah, kita duk tengok TikTok sekarang kan, kalau jenis banyak viewers dia naik kat kita tengok. Saya tengok, kalau saya setuju saya komen di bawah. Minta dalil sikit ustaz. Bukan ustaz, yang posting tu bukan dia, orang lain yang posting. Ada kita komen dalam posting dia sendiri, dia punya ni lah. Ada orang share dia punya, kita komen kat situ. Saya pun minta, apa dalil ni saya kata? Adalah dia suruh buat satu amalan. Saya minta dalil, boleh marah. Awak tak tahu rawatan Islam. Dia pun buat posting. Marah saya, Allah, minta dalil. Saya bukan minta dengan dia, saya minta dengan orang yang posting tu. Pasal apa orang marah sangat ni? Saya tidak memburuk-burukkan dia. Dia pula buruk peribadi saya. Tak, dia postingkan saya itu. Saya boleh sama dia hari tu, kali itu. Tapi tak pasal aku nak naik mahkamah, nak keluar duit modal apa gitu. Tapi saya lawyer, ramai dengan kawan yang apa-apa tuan. Kalau setakat saya nak saman orang ni, saya ingat tak perlu bagi duit. Pekat awal buat je dulu. Nanti menang esok kau ambil lah bagi kau. Okey. Saya beli rumah tak keluar duit 1 sen. Settle baru settle. Pasal kawan. Kita belajar UAE dulu, member rapat semua ada sebagainya lawyer. Ada firma yang besar. Ya. Tu lawyer Saiful dekat Ampak yang dekat Flamingo tu. Antara firma yang besar juga. Itu kawan saya tu. Ya. Kalau di Bandar Baru 90, Azhar dekat TSB besar punya firma tu. Itu kawan saya juga. Itu kawan apa tu kat universiti tu. Ya. Saya buat urusan free je. Kalau kita nak bayar pun, nanti settle kau bayar. Member dia kata kan. Okey, jadi dia marah saya lah. Awak tak tahu apa-apa pasal rawatan Islam. Saya dulu tu pergi kursus juga tahu. 3 kali saya pergi kursus. Salah satunya ialah dengan perawat Islam kalau Malaysia kata nombor 1 pun boleh buang. Tak buat saya buat pergi kursus tuan. Ustaz Syah Syafi'i tu, saya pernah pergi masuk kursus perawat Islam dia tu tahun 2009. Saya pun berhenti juga. Tak ada basic langsung. Yalah. Okey, boleh mana tadi air mustamah Air mustamah ni air hal betul lah. Air telah digunakan untuk bersuci yang wajib-wajib tadi ya.
Which is tuan-tuan, sebagai ulama kata air ni sudah tidak mutlak lagi. Dia hanya tahir tapi tidak mutahhir. Dia bukan tahur lah. Ya. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Kalau tuan buka buku sirah mazhab Syafi'i, dia kata air musta'mal tidak boleh digunakan lagi. Ya. Pasal dia sudah tidak menyucikan. Tapi dia suci lah. Tapi tidak menyucikan. Pasal apa? Pasal dia guna hadis Nabi tu, dia akan Sahih Bukhari atau Muslim dari Abi Hurairah. Nabi larang orang yang berjunub mandilah satu bekas atau air tidak mengalir. Nabi larang. Jadi dia kaji apa sebab Nabi larang. Ya. Dua sebab lah. Pertama, kerana dikhawatiri akan menajiskan air. So, bila kita mandi, kita bersihkan badan. Boleh jadi atas badan kita ada najis. Dia boleh menajiskan air. Risiko itulah. Yang kedua ialah dengan sebab menjadikan air itu mustamal. Nabi larang tu pasal tanah air itu sudah digunakan, tanah air itu jadi mustamal lah. Bila dia mandi, air mengalir, takut, jadi mustamal. Lepas tu dia guna lagi, maka tidak. Dia pakai hadis itulah. La yaktasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun bal yaktarifu urfatan. Nabi kata jangan seorang itu mandi dalam keadaan berjunub dalam air tidak mengalir. Ya. Hendaklah dia menceduk air satu persatu. Maksud jangan bung masuk dalam bekas ke macam mana. Macam itulah cerita dia. Ya. Dia pakai hadis itulah. Ya. Walau bagaimanapun, setahu saya majoriti kata tidak mustakmal ataupun sebahagian, majoriti ke sebahagian. Sebahagian lah kita kata sebahagian, kata majoriti pula. Nak tentukan majoriti susah kan tuan. Saya berani kata majoriti kalau ulama kata majoriti. Tu pun kalau ulama kata majoriti boleh tentu betul. Pasal ada dua pendapat kadang-kadang, A dan B. Ada ulama kata majoriti berapa A, ada ulama kata majoriti berapa B, mana satu betul. Tapi bolehlah kita guna pendapat itu. Pasal nak tentukan majoriti, apa nak senang ke? Ada kata majoriti umat Islam di dunia adalah aliran bla bla bla. Mana awak dapat sesuatu itu? Nak senang ke dapat majoriti? Ijma' lagi susah. Batu dakwah-dakwah ijma' ni, kalau hak betul-betul kita maklum lah sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu no doubt. Tapi kalau ijma' yang lain, agak sukar nak dipastikan adakah ia ijma'. Ya. Kerana benda tu tidak ijma'. Asal ada khilaf tuan, terutama di kalangan sahabat Nabi, dia bukan ijma'. Dia bukan ijma'. Macam darah ramai ulama nukil ijma'. Ibn Arabi nukil ijma', Nawawi nukil ijma'. Tapi kata Qardawi sebelumnya, kata Syaukani, dia bukan ijma'. Pasal masih ada khilaf. Macam mana dia pun kata ijma', sedangkan segelintir ulama termasuk dalam mazhab Az-Zahiri mengatakan ia tidak najis. Darah selain haid lah. Darah haid confirm najis ya. Sepakat. Pasal ada nas very clear one. Tapi selain darah haid lah, darah manusia, darah haiwan, sama ada yang halal dimakan, sama ada yang tidak halal dimakan. Ya. Jadi masih ada khilaf. Hatta dinisbahkan satu pendapat kepada Ibn Mas'ud, di mana Ibn Mas'ud tidak melihat najis pada darah-darah haiwan tertentu, terutama yang halal dimakan. Kerana ada riwayat yang sahih, dia sembelih ayam tuan, terpucuk darah pada bajunya. Orang boleh tengok darah tu, mesti banyak lah. Kalau setitik dua mungkin dimaafkan, dia banyak. Kemudian dia solat tanpa membasuh atau menukar baju itu. Jadi ada sedikit khilaf. Which is, bila ada khilaf walaupun sikit, tak ada kata ijma'. Muzik dinukilkan ijma' haram. Ya. Walaupun hari ni kata-kata fatwa tempatan baik global baik, dia kata tak haram lagi. Tapi kalau hak jenis syari-syari tu kan, hak jenis street sangat lah, dia kata muzik tak haram. Anak pun tak tahu macam mana dia ni guna telefon dia, dalam rumah dia ada television, macam mana dia avoid muzik tu. Dan dia kata haram. How do you avoid the music? Macam mana awak avoid muzik tu? Saya ingat nak tanya juga. Itu tak apalah, dia kata pasal tak dapat dia elakkan. Alasan dia gitu ada. Which is jenis-jenis street bak muzik ni, dia kata muzik ni ijma' lah. Dia menukilkan ijma' sana, ijma' sini lah, sahabat Nabi lah. Which is tidak ijma'. Tidak ijma'. Kalau kita belajar in detail, tidak ijma'. Maka nas yang digunakan itu masih zonni, tidak qat'i. Ada dalam Quran, ada hadis Nabi. Jelas, muzik haram.
Musikah atau ghina Arab, tak ada. Semua daripada ijtihad. Jadi benda-benda seumpama ini masih ada perbahasan sikit sebenarnya. Dia tidak ijma' lah. Ada benda. Sebab itu Imam Ahmad antara ulama yang tak suka mendakwa itu ijma', ini ijma'. Kerana dia kata la'alan nas yakhtalifun wa antum la wa anta la tadri. Boleh jadi manusia khilaf. Kenapa awak tidak tahu? Awak pergi satu dunia lah. Cek benda ni khilaf ke tidak. Jangan dakwa ijma'. Sebab tu saya ijma'. Bahkan majoriti saya tak berani guna. Melainkan kalau ulama ada sebut lah. Saya beranilah juga guna, walaupun ulama sebut tu kadang tak betul juga. Ya. Okey, jadi ayat mustakmal ni kita kata gini lah, 50-50 lah. Ada sebahagian kata sudah tidak boleh, ada sebahagian kata masih boleh lah. Pasal apa boleh? Pertama, tidak ada nas. Hadis Abu Hurairah tu tak jelas lah. Ya. Yang kedua, ayat Quran yang umum, surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Allah Ta'ala kata falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak ada air maka tayammulah. Jadi air itu umum dia kata. Lebih jelas lah dalam bab ni ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id dalam Sunan Abi Daud dan selain ni Abu Kusuna ada banyak hadis di mana Nabi ditanya tentang satu telaga, Al-Bi'ru Buda'ah nama dia, ataupun Bi'ru Buda'ah. Buda'ah ni nama telaga tu lah. Di mana telaga ni, dia pun duk buang macam-macam lah telaga tu. Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, anna tawadda' min bi'ri Buda'ah wa huwa bi'run yulqa fihi al-hiyat wal humul kilab wan natnu. Wahai Nabi, boleh tak kami ambil wuduk daripada telaga Buda'ah? Sedangkan dalam telaga ini depa buang 3 benda. Pertama, depa buang apa nama? Hiyat. Hiyat ni ialah lebihan-lebihan haid. Membuat dia haid, dia tak. Dah malu tak kain lah. Kain tu dia baling lah telaga tu. Macam telaga buruk lah lebih kurang. Tapi telaga orang guna. Tapi mereka buang juga benda-benda macam tu. Dan kadang-kadang mereka buang apa tu? Mereka buang humul kilab. Buang daging anjing dalam tu. Oh, dia makan anjing, tulang-tulang anjing semua buang dalam telaga tu. Telaga tu besar kot, yang tak pasti. Tapi telaga tu, ada hadis sebut. Wan natnu, kadang-kadang dia buang benda-benda yang lain, sampah dan sampah, benda-benda busuk dia buang. Jadi sahabat kata, boleh tak kita nak wuduk dalam telaga tu? Maka Nabi kata al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Nabi kata air itu suci, dia tidak dinajiskan oleh apa-apa. Dalam braket, jika tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Maksudnya telaga tu walaupun dibuang benda-benda seumpama itu, bagaimana air dia tu okey, bersih, maka dibolehkanlah. Ya. Jadi poin yang digunakan pakai oleh para ulama dalam bab ni ialah selagi mana air itu dia kekal sifat asal dia, ya, maka dia tetap suci menyucikan. Walaupun awak dah guna untuk berwudu, walaupun dimasuki benda yang lain, benda suci ke benda najis ke, cukup 2 kala ke tak cukup 2 kala, which hari ni tuan-tuan pendapat tu yang digunakan pakai. Sebab itu ulama-ulama model lah macam Qardawi, dia sokong tu benchmark dia lah warna, bau, rasa. Wabah Zuhaili pun dalam buku fiqh Islami Adillah tu, dia pun menyokong walaupun dia mu'os mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ni dia kata yang zahir, mana yang kuat lah ialah air itu tetap suci menyucikan. Air mustakmal dia tetap mutlak sama sekali. Ya. Kalau tuan-tuan ikut macam sekarang air kumbahan, ya, sebelum dia dilepaskan ke sungai atau laut, apa dia buat? Dia bersihkan, bersih sehingga sudah tidak jadi najis lagi. Sebab itulah fatwa kontemporer, dunia baik, tempatan baik, wilayah Selangor. Apa hukum air kumbahan yang telah dibersihkan dengan teknologi terkini sehingga betul-betul bersih? Dia kata setelah menjadi suci menyucikan. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mana boleh disucikan air? Hatta Nawawi dalam Majmu' najis ataupun air yang najis jika disuling, adakah ia suci atau najis? Ada 2 pendapat. Pertama, ia suci. Yang kedua, tidak suci. Tapi kalau ikut sebagai ulama lain kata suci. Tuan-tuan, air ni kalau suling, air suling tu dia ada jadi air yang baru tau. Dia bukan daripada najis tu lagi. Sebenarnya. Tapi kalau dia masih ada bau, masih ada rasa, tak boleh lah. Tapi kalau kita dah suling,
Saya tak pernah buat lah, tapi saya tengok kajian-kajian tertentu. Air ni bila dia suling, dia akan berubah. Air laut bila dia suling, dia tak masin lagi. Air najis bila dia suling, dia takkan ada bakteria lagi. Sebab itu antara kita lihat dalam video-video survivor lah. Dia tu kat hutan, air tak ada. Tengok-tengok air dalam telaga, kotor. Atau dalam sungai yang kecil, atau lopak, atau sungai. Apa dia buat? Dia ambil air tu, dia panah, dia tak ada kat atas. Corong. Jadi lepas titik tak masuk dalam botol. Cukup separuh botol dia minum. Asalnya air tu air yang very dirty one. Pasal penyulingan ni dia membersihkan air. Which is air yang suling tu dia sudah menjadi air yang kedua. Dia sudah berlaku proses. Proses nak dekat. Jadi itu pendapat yang menjadi favourite lah kepada ulama-ulama, terutama yang moden ni lah. Hari ni walaupun dia more tu mazhab Syafi'i, tapi dia jadi kita tengok dalam hari ni dia lebih praktikal lah sebenarnya. Okey, air mustakmal faham ni tak ada ambil wudu bawa mandi wajib, tak ada kan. Ini hanya pendapat saya, dia lebih kepada teori lah sebenarnya. Lebih kepada teori, kita tak buat apa. Okey, yang kedua tuan, air musyammas. Air musyammas ni air yang terkena matahari lah. Which is ada banyak pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 pendapat. Tapi yang standard one, air itu makruh. Air itu makruh. Jika ia dipanaskan dalam bekas-bekas tertentu seperti tembaga, seperti besi, tapi tidak emas dan perak. Kalau diletakkan dalam bekas tu, dijemur air, maka dia makruh lah. Adapun kalau air itu memang panas, musyammas maksudnya terkena matahari, tapi macam air laut, air sungai, ia tidak makruh sama sekali. Air telaga bakar. Atau kalau dalam baldi kita, dalam bekas air kita, kalau plastik, anda tak pasti. Pasti dia makruh lah. Tapi dalam pendapat ni, walaupun yang standard mazhab Syafi'i dan sebagian ulama dia kata makruh, tapi basic dia tidak kuat lah. Kata-kata hadis dalam bab ni dirujuk hadis yang diriwayatkan dalam sebuah kitab sunan seperti Sunan Al-Baihaqi, seperti Mu'jam Tabrani daripada Umar Al-Khattab, daripada Aisyah isteri Nabi sendiri, di mana antaranya Nabi kata Aisyah tu dia panahkan air lah dalam bekas kena matahari. Nabi kata, ya Humairah, la taf'ali fa innahu yurisul barak. Wahai isteriku, jangan buat. Benda ni menyebabkan baros. Baros ni penyakit kulit ya. Topok macam tu lah ya. Jadi based on that hadis lah. Which is hadis tu baik lah. Hatta Nawawi tuan, dia tak setuju. Mazhab Syafi'i kata makruh, dia tak setuju. Pasal dia kata hadis ni hadis yang fa'in bittifaqil ulama. Dengan sepakat para ulama. Tak ada khilaf. Hadis ni memang fa'in. Ada hadis yang ta'in dalam bab ni tak boleh dijadikan hukuman. Sementara bila Nawawi kaji, kalau ikut Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i tidak memakruh secara mutlak. Imam Syafi'i kata makruh jika kamu rujuk doktor yang sikoh akan bahayanya air ini. Maksudnya air ini betul tak boleh buat penyakit. Kalau betul, Imam Syafi'i kata makruh. Kalau tak betul, Imam Syafi'i kata tidak makruh. Bukan semata-mata makruh. Jadi kalau ikut yang dipilih oleh Nawawi, dan saya yakinlah yang kontemporer yang termasuk Qurtubi, memang dia kata tidak makruh kerana asalnya itu asal yang lemah. Sementara tidak ada bukti saintifik lah air yang terdedah kepada matahari, walaupun diletakkan dalam bekas-bekas tertentu, ia membawa kepada kemudaratan, khususnya penyakit kulit tadi lah. Jadi insya-Allah tidak makruh. Saya ada baca satu tesis ini, ada tulis oleh siapa saya lupa nama. Itulah pendapat-pendapat Nawawi yang bercanggah dengan standard mazhab Syafi'i. Ada banyak entah, ada puluh-puluh. Dalam bab taharah saja ada berbelas-belas. Ya. Saya masa master dulu, saya buat research tentang bukan Nawawi. Nawawi ni ada kelewat. Saya buat ulama yang lebih dekat lagi dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itulah Al-Imam Abu Sa'd. Al-Imam Abu Sa'd. Dalam bab taharah saja dia ada tak kurang daripada 11 pendapat dalam isu-isu yang besar yang menyalahi gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i sendiri tak sepakat dengan guru dia Imam Malik, apa yang kita nak harapkan daripada anak murid Imam Syafi'i sendiri? Seperti Abu Sa'd yang saya sebut tadi, seperti Muzani anak murid antara terbesar Imam Syafi'i. Bahkan Mu'tasim Muzani yang top dalam mazhab Syafi'i itu, Muzani punya buku lah. Dia menghimpunkan fiqh Imam Syafi'i dalam buku dia hingga jadi top, buku top terawal mazhab Syafi'i yang menyebut tentang fiqh Imam Syafi'i, Mu'tasim Muzani ya. Tapi bukanlah Muzani ni semua pakat dengan guru dia.
Ada yang tak sepakat. Imam Syafi'i tak mewajibkan gosok ketika wuduk dan mandi wajib. Muzani kata wajib. Ya. Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i sendiri mewajibkan niat kalau awak nak jamu. Awak nak jamu, awak sembahyang Zuhur, awak nak jamu asar sekarang, awak kena niat dah tu dalam sembahyang. Sekira-kira sebelum awak bagi salam rakaat solat tu, awak kena niat aku nak jamu lepas ni. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i sendiri. Ya. Tapi Muzani kata tak syarat. Mula-mula tak usah jamu. Nak sembahyang Zuhur lah, asal nanti sembahyang lah sampai ke apa kan. Dah salam Assalamualaikum, jamu lah. Dia kata boleh. Dia tidak mensyaratkan niat jamu untuk melakukan jamu. Itu Muzani. Jadi ulama kan, orang yang ada keilmuan, keahlian, of course lah dia mujtahid. Walaupun dia menukilkan ilmu gurunya, tapi tak sebenarnya dia sepakat semua ya. Jadi dalam bab ni Nabi kata tak ada masalah sama sekali. Ya. Jadi air yang kedua kan air musammas, air musakhan. Air musakhan beza dengan air musamman ialah musakhan dipanahkan dengan api ya. Tadi panah matahari. Musammas. Musammas daripada syamsul. Syamsul matahari. Satu lagi musakhan. Orang Arab tuan-tuan, kalau dia nak air panah dia kata mak sakhin. Sakhin mana panah. Musakhan mana air dipanaskan, yakni dengan api lah. Which is, sebagian ulama kata makruh juga. Macam air musyamah, dikahkan kepadanya. Sebab kata tidak makruh. Standard mazhab Syafi'i tak makruh. Tuan-tuan boleh mandi pakai water heater je. Ataupun air dimasak, tak ada dah pagi-pagi sejuk kan. Dulu kita zaman sekolah, bila nak mandi pagi, mak kita bangun pagi. Panah air dalam cerek. Tu orang baldi kita mandi. Pasal sejuk. Makruh lah, tidak makruh. Boleh wuduk, boleh mandi wajib. Selagi mana air itu tidak memudaratkan lah. Ya. Hatta ada asal yang sahih. Ibnu Umar kana yaktasilu fi kumkum. Ataupun yusakhkhal lahul ma' summa ihtasala. Dia mandi dalam kumkum. Kumkum ni satu tempat yang air panah lah, bekas air panah. Dan ada riwayat juga sahabat Nabi macam Umar, macam Ibnu Umar, dia panahkan air kemudian dia mandi. Dan ada sabit riwayat-riwayat daripada sahabat yang lain, dia pun keluar bermusafir pada tempat yang sejuk, dia pun memanahkan air dalam bekas, kemudian dia pun mandi dengan air itu. Tak ada masalah. Tiga kan. Yang keempat, air dipanggil air ajin. Air ajin ni ialah air yang dibiarkan lama dalam satu tempat, sehingga kadang-kadang berubah warna, bau dan rasa. Kalau air hidup dalam bekal lama, 1 month, 2 months, 3 months, kadang-kadang air itu jadi macam nampak macam semak kan. Nak masuk abu pula. Kuning tak kuning, hijau tak hijau, ada bau pelik sikit. Tak ada masuk berapa pun. Itu dipanggil al-ma' al-ajin. Air ajin. Yang ni air terbiar lama, kadang-kadang nampak macam berubah warna, bau dan sifat. Which is, tak ada masalah sama sekali. Ya? Tak ada masalah sama sekali. Dia masih suci, menyucikan. Selagi mana tidak ada najis masuk ke dalam. Ya? Itu pendapat majoriti, hatta disebut oleh Al-Ibn Muhsin. Sepakat para ulama, al-ma'ul ajin yasihu bihi tahar. Sah taharah dengannya. Maka ada seorang lah ulama nama dia Ibn Sirin, dia kata tidak boleh. Ya? Tapi Ibn Sirin ni ada juga pendapat dia yang tak guna pakai. Ya? Macam gadai kan. Gadai kalau mukim tak boleh, musafir boleh. Itu Ibn Sirin lah. Kalau majoriti gadai boleh aja. Musafir, mukim. Ya? Okey, yang keempat kan, ada akhir sekali ialah ma khalatahu tahir faghayyara ahada awsafi. Air yang bercampur dengan benda bersih, benda suci, sama ada benda tu cecair atau benda tu benda bukan cecair, dan dia merubah warna, bau dan rasanya. Which is majoriti kata ia tidak mutlak lagi lah. Air satu baldi, kata buka pun dah benda suci lah. Tak salah apa-apa ya. Kalau berubah, dia tak suci. Kalau dia tidak merubah, dia suci. Itu majoriti lah. Walaupun segelintir kata, kalau dia merubah pun, as long as dia suci, maka tidak mengapa. Ada juga yang kata begitu. Ini disandar kepada Ibnu Mas'ud. Kerana Ibnu Mas'ud dia mandi pakai khatmi. Khatmi ni ialah sejenis, kita kata macam zaman dulu, macam blower, alat untuk mengeluarkan sabun atau shampoo. Jadi dia mandi, kalau kita mandi pakai sabun, pakai shampoo, kita bilah okey lah kan. Ini dia mandi cukup dengan benda tu. Jadi
melihat kepada perbuatan beliau, sebagai ulama kata khatmi itu suci. Jadi dia bercampur dengan air, dia tidak ada masalah sama sekali. Tapi majlis kita tak boleh. Suci pun kalau merubah warna bau rasa, benchmark dia warna bau rasa, maka tidak boleh. Tak salah masuk makanan ke. Kecuali kalau kita masukkan tu dia sifat air tak apa. Macam air, ada khilaf lah, tapi kita ambil yang the most standard lah. Macam air kan, contoh masuk garam, macam mana pun tak apa. Pasal garam tu sifat air. Tapi kalau masuk gula tak boleh. Tak boleh mutlak. Jadi kena tengok habislah isu-isu air di situ. Air mustamah, air musyamah, air musakhar, air aji dan air air khal atau tahir, air yang bercampur dengan benda-benda yang suci, sama ada cuci air, sama ada ain ya. Ada lagi banyak ulama faham macam ma'ut tuhlu, ma'ut nabi, tapi itu tak boleh lah. Tak ada dalam konteks sekarang pun. Ma'ut tuhlu ni mana air yang dimasuki daun-daun lah. Ini air sungai yang terbiar dimasuki daun. Jadi bukan air sungai lah, mana air itu air yang sedikit dimasuki daun-daun kayu lah. Jadi ulama hingga berubah. Demi mak toh lu boleh atau tidak? Sebab kata boleh, sebab kata tidak boleh. Kadang-kadang dia benda ni dia ijtihad lah, tapi tak berlaku lah sekarang. Ini zaman dulu aja. Sama juga ma'un nabis. Ma'un nabis ni air rendaman lah. Air tu dalam satu bekas dia utama dah tu. Sehingga berubah. Boleh wudu tak boleh wudu. Itu masa Abu Hanifah boleh. Air yang dimasuki tamar ataupun zabib, buah anggur yang disebut dengan nabis tadi. Dia kata boleh buat wudu juga. Pasal benda tu suci lah. Dan dia ada hadis dia lah. Walaupun hadis tu dia tahu. Boleh ada nak tanya apa-apa tak? Ustaz, tanya orang ni buat sebagian lambutan. Oh, dekat sejak lah. Open. Apa dia? Dia orang yang buat sebagian lambutan, saya tengok dalam video tu. Orang apa? Yang buat sebagian lambutan. Okey. Dia hidup lambutan lah. Okey. So dia ada akar tu. Akar tu dia ada air kan. Dia ambil tu dia beri buat minum. Sampai dalam bulung tu dia tengok ada air. Air tu kita kena macam mana Ustaz? Dia boleh orang minum ada air. Air itu kalau dia air yang terhasil seperti perhal lah, asid dia panggil, maka tidak boleh. Air itu bila itu dia air itu dia dalam akar. Ya, dalam akar tu. Dia air itu kira macam mana? Rasa dia macam mana? Rasa akar ke? Dia macam pelayan. Anak ingat tak boleh kot. Pasal kalau ulama dulu dia kata ma'us syajar. Ma'us syajar ni air yang keluar dari pokok dalam keadaan walaupun dia nampak macam air mutlak, tapi dia ada rasa pokok dan seumpama, maka tidak boleh. Kalau kita minum dia minum boleh lah. Ini cerita nak wudu dan mandi wajib. Minum tak ada masalah. Dia air-air yang macam tu setahu saya tidak boleh lah. Air perlahan. Betul. Air daripada pokok, air daripada buah-buahan, air daripada daun. Yang mana air itu terhasil dengan sebab perahan, maka tidak boleh lah. Air itu daripada benda tu. Ialah akar tu dia potong, dia mesti squeeze akar tu, berkeluar air. Kecuali kalau air itu daripada punca yang lain, dia lalu kat pokok, keluar, kita tak ada. Minum berkah tu lain. Lagi satu lagi telaga yang dekat Rembau tu macam mana? Itu katanya telaga tu dia ada buat satu sistem lah. Dia pakai sistem elektrik. Saya tak pasti lah. Tapi ada isu dengan KKM katanya. Maknanya dia ada guna elektromagnetik apa macam tu lah. Anak pun tak pasti. Dia ada sistem dia. Bukan semata-mata air telaga daripada bumi ke apa kan. Dia dah guna, ada benda lah, ada cara dia kan. Itu dia stop kejap katanya. KTM nak gaji ke apa tak tahu. Anak pun tak bodoh ke. Sebab orang jual air tu. Ya. Dia pakai elektrik asal tu. Apa yang saya dapat info lah. Dia ada. Ya. Tapi dia guna macam elektrik punya tenaga lah. Bukan dia jampi ke telaga tu, ataupun telaga tu sendiri ada unsur-unsur ada unsur-unsur yang ni tak ada. Ni dia guna sistem ni jugalah macam elektrik macam tu.
magnetiknya tu. Yang saya dapat infonya tu lah. Ya. Bukan telaga keramat aku, tak ada. Saya pun ada orang ajak saya pergi, bawa suami dia. Tapi saya tak nak pergi kan. Pasal tunggu jauh-jauh katanya. Dia minta teman kan. Kita tengok juga. Kata ramai orang. Ya, tapi bukan sekali, bukan 2 kali, kena berkali-kali. Kali pergi dia cari RM50 lah. RM50. Tapi ambil masa lah berjam-jam. Ya. Alah, dia benda-benda macam ni. Kadang-kadang sembuh, kadang tak sembuh, tak tentu. Kalau kita baca komen-komen orang kan, tak semua jadi. Ada. Macam di Kelantan, di Keterer tu kan. Ya, orang jantung lah, apalah yang dia pegang kejap. Ya, cakap, okey. Memang ramai yang jadi. Tapi ramai yang tak jadi pun, siap maki-maki. Bukan maki lah, marah lah tu. Buat penat aku tunggu 2 jam, dia kata. Abu pun tak nak, duit pun ber. Jangan macam tu kan. Tapi dia jamah-jamah gitu je. Jamah baca apa, tak ada orang gitu. Dalam 2-3 minit dia ubat tu. Tapi orang tunggu tuan, daripada pukul 6 pagi sampai 6 pagi. Tunggu 6 pagi, bukan 6 pagi. Tunggu pukul 6 pagi. 6 pagi sampai 6 pagi 4 jam. Menipu sangat tu. 6 pagi sampai 6 petang. 12 jam nunggu. Kalau tunggu pukul 1 pagi, 1 tengah hari baru dapat nombor. Tapi kawan saya duduk situ tak cakap apa pula. Dia orang luar. Macam di kampung mak mentua saya, dia ada seorang pakar lah. Tapi dia ramai orang datang untuk ubati batu karang. Tapi orang kampung dia tak heran pun. Tapi saya ada tanya juga untuk saya. Pasal dia, untuk saya kata menipu tu. Menipu apa? Satu Selangor pergi je. Dia bedah batin. Pisau, dia belah. Tapi bukan mata pisau tu, dia terbalikkan pisau. Dia bismillah, dia belah ke belakang pisau. Lepas tu dia baca apa, dia tiup, dia jahit balik. 5 minit, settle. Tapi ada orang bawa isteri dia pergi, kawan saya sendiri, dia bawa isteri dia pergi. Tak ada betul kan? Lepas tu kawan bini aku dah hilang dia. Tak tahulah, saya pun susah nak cakap. Itu pun benda raya betul ke apa kan? Allah Ta'ala alam. Saya ingat, tak tahu lah, saya kata dia pergi payah dia. Okay, ada soalan lagi, cukup dah. Sejam lah kita. InsyaAllah ta'ala next kuliah nanti kita masuk topik yang kedua lah, iaitu lebabul aniyah. Bab bekas-bekas makanan lah, atau minuman juga. Dia lebih daripada air lah, kerana air suci. Kalau diletakkan dalam bekas yang tidak suci, maka dia tidak suci. Maka macam mana kita nak wuduk dalam benda wajib? Jadi amat penting sekali dan relevan lah kenapa ulama membahaskan tentang bekas-bekas minuman dan makanan juga. Sematulah kata Imam Al-Ghazali dalam buku fiqh beliau, khususnya Al-Wasit. Buku fiqh mazhab Syafi'i ini berkembang dengan beberapa buku lah. Antara buku Al-Wasit Ghazali tu lah. Ada 5 jilid ya. Dia kata bekas-bekas orang Arab dulu lah. Minuman lah khususnya. Dia diperbuat daripada bahan-bahan tertentu lah. Yang paling top daripada kulit lah. Ada juga daripada batu, ada daripada kayu. Tapi yang paling top ialah min juludil hayawanah. Daripada kulit-kulit haiwan. Which kulit haiwan ni ada haiwan yang najis, ada haiwan yang tidak najis. Yang perlu dibahas lah. Ya. Jadi amat penting. Saya ingat dalam sekarang tak ada isu kot. Pasal kita bekas semua plastik, besi. Ya. Kita tak guna. Raja nak pakai emas tu. Pakai emas tu. Kalau untuk makan minum haram lah. Itu sepakat para ulama. Tapi kalau selain untuk makan dan minum, ulama tak sepakat. Tapi kalau ikut standard mazhab Syafi'i, selain makan minum pun tidak boleh. Jadi dia emas untuk bekas makanan dan minuman. Walaupun dia bersalut emas kan tak boleh lah. Tak boleh. Mazhab Syafi'i ada khilaf lah dalam bab ni. Dia yang Nabi larang tu minum daripada bekas-bekas emas dan perak. Nanti kita akan bincang ya. Nabi kata alladhi yashrabu fi ina zahab atau fiddah innama yujajir fi batnihi nar jahannam. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim daripada Ummu Salamah. Nabi kata orang yang minum daripada bekas emas atau bekas perak ni sebenarnya dia telah membakar perutnya dengan api neraka. Ya, tak boleh kan? Jadi ulama sepakatlah. Kalau bekas tu digunakan untuk makan minum, memang tidak boleh. Tapi bekas tu dia tak guna untuk makan minum.
cuma dia simpan atau seumpama itu, setahu saya majoriti tetap mengharamkan. Yang ini bekas makanan minuman daripada mana baik. Segelintir kata harus. Kalau standard bahasa suci haram. Tapi segelintir dia kata harus. Segelintir kata harus atau makruh macam itulah. Selagi mana dia tak guna. Mana dia ada, mungkin dia beli, mungkin orang bagi, tapi dia tak guna. Dia panggil al-ittikhaz. Bukan al-isti'mal. Dia panggil betul lah, dia panggil al-ittikhaz la al-isti'mal. Dia hanya memilikinya. Dia ada benda tu, tapi dia tidak guna. Itu ulama khilaf. Which is baik-baik dia lah. Ada emas tu pula, ada ulama bincang juga. Larangan tu adakah betul-betul emas ataupun termasuk emas yang disalur? Bahkan ulama kata larangan dia pada ain, emas tu. Jadi kalau benda tu bersalur, dia kata tidak mengapa. Dia bukan emas, dia salur aja. Dia mesti emas tu, ain. Sebagian lain kata emas ke, bersalur ke, tidak boleh. Which is, dia lah. Ini cerita orang kaya, bangsawan apa semua kan. Memanglah ada pahala tertentu dia daripada emas. Bukan hanya bekas makanan atau minuman. Kadang sudu, garpu daripada emas. Which is haram. Kalau dia guna untuk makan minum haram. Tapi kalau dia tak guna, ulama khilaf antara haram dan makruh. Antara haram dan makruh. Atau harus juga. Jadi guna, jangan guna. Ya. Kalau dia simpan tak guna, kena bayar zakat. Kalau dia simpan, dia kena zakat lah kalau cukup nisabnya. Tapi kalau dia guna, tak guna zakat tapi haram lah. Kalau gigi emas tak apa. Gigi emas tak apa. Gigi emas tak apa. Pasal ada sahabat dia guna hidung daripada emas. Nabi dia arfajah. Supaya dia masuk nak video. Ittaqaza Alfa mizah. Dia ni pakai hidung daripada emas. Pasal apa? Pasal orang Arab dulu dia suka berperang. Hidung dia kena tetap, tak ada hidung, dia pakai hidung daripada perak. Kemudian masalah lah. Maka dia pakai hidung daripada emas. Nabi suruh dia pakai daripada emas lah. Jadi boleh lah. Hidung daripada emas, gigi daripada emas, telinga daripada emas. Tak ada masalah sama sekali. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Lelaki, perempuan tak apa. Yang emas ni dan perak juga, melainkan cincin lah. Emas tak boleh, semua. Perak, cincin, beri pelonggaran. Yang tak boleh tu kedua-duanya itu pada lelaki. Hada haramun ala zukur ummati wa hillu li inasiyam. Itu hadis Tirmizi daripada Ali bin Abi Thalib. Nabi kata, haram ni kata lelaki, emas sampai perak. Tapi wanita okey. Lelaki aja. Melainkan kalau ada keperluan lah, macam gigi keperluan, macam hidung. Maksudnya kalau ada orang pakai gigi emas, saya tak pasti. Ada. Perempuan tak ada isu lah. Kalau lelaki, kalau tidak melibatkan keperluan, which dia boleh ambil gigi yang lain, itu tidak boleh lah. Tapi kalau perlu, di mana kalau dia pakai gigi yang lain, tak okey. Emas okey. Sebab emas ni dia memang ada guna. Dia guna untuk tuan kita kadang ada. Macam sutera orang lelaki tak boleh pakai. Ya. Perempuan boleh. Melainkan kalau dia ada masalah lah, macam Osman bin Affan, Nasional Tirmizi. Nabi suruh dia pakai sutera. Pasal apa? Kalau dia pakai selain sutera, dia ada hakkah fi basyarati. Dia ada melecet pada kulit, dia ada penyakit lah. Maka boleh. Asal benda haram tak boleh lah, benda itu dilarang. Tapi kalau ada keperluan-keperluan tertentu, kemudaratan tertentu, maka ada keharusan lah sikit. Tengok macam ni. InsyaAllah ta'ala. Cuba ada minum. Aku keladar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangkap majlis kita nak sampai kafar surah Al-Asr.